pun ada. This call is now being recorded. Okay, thank you. Okay, now fixed deposit account. Fixed deposit tu nya kita angkat duit dalam dia, and then duitnya selamat lah. Okay, tapi kita si boleh keluarkan duit dia selagi mana si memenuhi tempoh tertentu. Contohnya dalam dalam contoh yang biasa ialah ASB. Okay, dalam bukan ASB masih boleh keluarkan bila-bila masa, tapi kalau SSPN, okay, thank you Naufal. Naufal beri contoh ASPN tadi. Duit dia si boleh dikeluarkan sehinggalah awak berumur 18 tahun, maybe 18 tahun kalau tak salah. Kan 19 tahun, saya ingat. Okay, selagi mana duit dia si dikeluarkan, si mencapai tempoh matangnya, after maturity, duit dia si boleh dikeluarkan. Okay, tapi yang pun interest rate-nya lebih tinggi berbanding savings account. Okay, tu saya simak beri contoh lah sebab setiap scheme berbeza-beza. Okay, alright, current account. Current account tu ialah akaun semasa tapi yang digunakan untuk business lah mainly. Okay, saya dapat interest apa-apa pun. Maksudnya apa? Awak angkat duit lama-lama awak si dapat pun based on percentage that saya dah. Tapi and then bahkan awak dikenakan service charge. Awak di-charge lagi. Kena bayar lagi nak pakai account tu. Tapi sebab apa orang still pakainya? Sebab disebabkannya business yang melibatkan transaction yang banyak, sangat besar lah. Okay, orang beri 10,000, 20,000 yang banyak lah, high volume. So kadang-kadang orang nak pakai check. Satu, kadang-kadang orang nak pakai debit card. Dua, debit card tu saving account tadi pun boleh juga lah. Tapi yang paling pentingnya apa? Internet banking tu pun saving account pun boleh. Mobile banking pun boleh account. Okay, tapi yang saya dah dalam tu mungkin debah tak pula. Tapi yang paling pentingnya ialah ada kemudahan overdraft. Banking. Overdraft tu apa? Apa maksud over? Apa maksud over? Siapa boleh jawab dalam chat? Terlebih. Thank you. Overdraft banking tu, yes. Maksudnya apa? Nya boleh membuat transaksi yang lebih menjangkaui, yang terlebih, yang melebihi daripada apa simpanan yang currently ada dalam akaunnya. Tapi kira macam senang buat loan lah. Okay. Katakan aku mau ada customer mau beli barang 50,000 tu, tapi aku saya ada duit untuk saya ada modal untuk molahnya. Pinjam bank sikit loh. Bila ada current account tu, yang mudah untuk buat pinjaman untuk beli bahan mentah ya tadi dengan lebih mudah lah. Okay, so itu adalah antara 3 jenis account yang ada. Okay, now type of investment. Okay, kita ada saham iaitu shares. Kita ada unit trust. Dan kita ada real estate. Shares tu apa? Awak beli sebahagian daripada company ya. Contohnya saya ada company. Saya mau cari duit, so saya jual lah sedikit saham daripada company tadi. Contohnya 1% daripada company saya bahagia RM100. Okay, anyone yang nak beli kena bayar RM100, and then saya dapat duit. Okay, sibulah RM100 duit. Contoh yang lebih real. Selalunya 1%-nya mungkin RM500 ataupun RM1,000 pun ada. 1% kalau company yang besar main berpuluh ribu, beratus ribu. Okay, bila company yang jual saham, setidaknya dapat modal untuk kembangkan bisnes. Tapi apa-apa keuntungan setidaknya kelak perlu bagi 1% yang tadi kepada pemilik 1%. Kalau ada yang beli lebih daripada 1%, kena bahagi accordingly lah. Okay? Bahagi secara yang berpatutan mengikut pemegang saham yang pun. Ya, boleh faham lah? Okay, now unit trust. Okay, sorry. Saham tu yang app yang biasa orang pakai ialah contohnya Wahid. Okay, saya sendiri pun ada gunakan Wahid juga. And then awak ada Momo. Okay, mungkin awak pernah tengok iklan tu lah, Momo. Awak beli beli saham company daripada mana-mana app, melalui app tu, and then awak dapatlah sebahagian saham dia. Okay. Okay. Tapi untuk selalu company yang besar-besar, awak akan dapat beli 1% secara mudahnya. Selalunya kalau awak angkat RM100, mungkin awak akan hanya mendapat 0.0000001% daripada company ya. Macam ialah sebab value company yang tinggi gila. Okay, anyhow. Unit trust tu apa? Unit trust ialah kita beri duit dekat satu organisasi atau sekumpulan badan
And then badan tok lah yang akan melaburkan duit kita ke dalam saham kah, ke dalam real estate kah, ke dalam apa-apa yang boleh mendatangkan keuntungan. Apa contohnya? Unit trust stock ialah ASB yang saya sebut tadi. Okay? ASB yang paling mudah lah contohnya. Kemudian kita pun ada tabung haji juga, tapi tabung haji tu nak madahnya unit trust pun boleh lah. Nya pun melaburkan duit yang kita ada. Macam ni lah. Okay? Tapi TH tu cuma 3.5%. Okay? SB tu 5.75. Nampaknya mungkin macam ASB lebih untung nak. Okey, memang betul lah ASB lebih untung. Tapi ia hanya untuk orang yang si layak membayar zakat. Okey, can you guys remind me berapa persen zakat yang kita perlu bayar setiap tahun untuk orang yang layak bayar zakat? Berapa persen bayaran zakat harta? Can you guys tell me? Siapa Cikgu Pai tahu orang saya dah lah. Okay, berapa nilai zakat tahunan? You guys can Google, whatever. Cuba reply dalam chat. Berapa kita perlu bayar zakat satu tahun? Thank you. Finally. Akilah. Faris, thank you. 2.5%. Okay. Kelebihan tabung haji tu, sama ada you layak ataupun tidak layak membayar zakatnya, automatically sudah pun membayar zakat untuk awak. Jadi awak si perlu pun bersusah payah untuk membayar zakat lagi. Okey, cuba awak tengok. 3.5% tu ialah nilai bersih. Okey. So nilai bersih, kalau awak tambahkan dengan bayaran zakat yang sepatutnya awak dapat tapi awak tak bayar zakat, totalnya berapa? 6.0%. Better daripada ASB lah. Okey. Tapi that's why kita kena tahulah kita layak sih untuk membayar zakat. Apa threshold ataupun nilai haul. Namanya threshold. Okay. Threshold ataupun haul. Bukan haul. Nasab. Kadar nasab untuk bayar zakat. Zakat Sarawak. Nasab tu maksudnya nisab. Nasab ya. Lain. Okey, kadar nisab di Sarawak ialah 45,000. If you guys have savings more than 45k and then 45k tu nyasik teruji pun dalam satu tahun, nyasik dikeluarkan pun dalam satu tahun, maka awak bertanggungjawab untuk membayar zakat. Okey, maksudnya kalau awak nang cokot benar lah dengan duit, okay, aku si layak zakat, aku si mau bayar zakat. Okey lah, dari segi Islamnya si salah lah. Okey, so selagi mana awak si ada 45,000, awak simpan dalam ASB. Bila mana awak dah mencecah nilai zakat, awak barulah masukkannya ke dalam tabung haji. Disebabkan nilai return ataupun interest rate-nya lebih tinggi berbanding ASB kalau diambil kira zakat of 2.5%. Alright, setakat dia clear tak? ASB unit trust, okay. Senang cerita saham tu, mun awak angkat duit, awak masuk, awak ampun lah, awak pun risiko tanggung 100%. Tapi kalau unit trust tu, awak angkat duit ke dalam satu badan, and then badannya akan beri awak pulangan juga lah, okay. Kalau shares tu, soalnya awak akan dapat dividen, okay, dividen. Manakala unit trust, kita namakannya sebagai, dividen juga, okay, dividen juga. Right. Okay, now interest yang jangan si mau bekerja, sebab sebelum awak ada duit untuk melabur ke dalam bank ataupun account investment, awak perlu ada modal dulu untuk angkat duit dalamnya. Mun tang ada awak angkat okay, cara main game tu nak. Cara main game dah tu, awak perlu capital yang sangat tinggi tu. Capital yang sangat tinggi. Kalau awak angkas sekadar 1,000, 2,000, last paling banyak pun awak dapat hanyalah mungkin dalam 20 tahun awak invest mungkin dapat lah total 3,000 macam ni aja. Tapi kalau awak ada 100,000, awak pun untungnya awak akan dapat beratus-ratus ribu juga untungnya. Okay. So kalau awak sekedar modal tang ada cari benda yang investment 15%, katakan nanti interest rate tinggi 15%, tapi awak punya modal cuma RM15, RM1,000. Mungkin awak dapat RM150 saja. Okay. Okay.
Now, kita ada real estate yang ketiga, investment yang ketiga. Real estate tu apa? Kita beli rumah tapi kita beli rumah dengan harga full. Okey, mungkin kita deposit sebanyak 50k. Katakan harga rumahnya RM 400k. Okey, untuk standard untuk rumah satu tingkat. Okey, do you realize how high the cost of living right now in Sarawak, in Kuching, Sarawak? Okey, RM400 untuk rumah satu tingkat. Tapi rumah dua tingkat ni akan main di Jalan Depo tu, depan rumah saya tu, ni dah main RM600,000 untuk dua tingkat, rumah yang kecil dua tingkat. Okey. Anyhow. Marah dah. Okey, katakan awak beli rumah harga RM400,000, awak akan deposit RM50,000. Okey. And then and then the rest baki RM350,000 ya, awak loan dengan bank. So mungkin bila awak loan dengan bank, awak akan bayar RM2,000 sebulan. Okey, RM2,000 sebulan. Okey, RM2,000 sebulan tu, okey, kita tengok RM400,000 tu ialah harga asal. And then awak ada, si terang warna tu, RM400,000 warna asal. And then awak ada, awak perlu bayar RM2,000 sebulan. Apa saya malah tu. Okay, and then awak kena bayar RM2,000 sebulan, betul sih? Tapi kalau awak cari beli estate ataupun rumah kah, rumah kedai kah, ataupun whatever lah, okay, hotel kah, and then awak sewakan benda ya dengan penyewa sebanyak RM2,500k, okay. So awak akan untung bulanan RM500. Macam ni lah. Kita belum kira maintenance cost lagi. Tapi it's okay. Untuk secara kasarnya lah. Okay. Awak akan untung RM500. So itulah macam ni orang dapat keuntungan daripada real estate. Tapi nasihat saya, kalau nak betul-betul untung real estate tu, belilah rumah kedai yang shop lot ya. Bukan rumah lah. Okay. Memang rumah tu untung juga. Tapi kalau nasihat daripada yang pakar, kalau nak untung banyak, lebih kepada rumah kedai lah. Tapi rumah kedai tu nak mahal. Okay. So anyhow. Okay. Ya, salah satu iaitu awak dapat duit daripada rent, iaitu sewa. Yang kedua, awak ada duit. Okay, over time, harga rumah RM400,000. Over time-nya, katakan 5 tahun, 10 tahun lepas ya, akhirnya harga rumahnya menjadi RM500,000. Okay. Itu ya, kita namakannya sebagai capital gain. Alright, capital gain. Capital gain lagi. Capital appreciation. Samalah capital gain, capital appreciation. Itu bukan appreciation awak cakap terima kasih. Itu ialah appreciation. Maksudnya kadar nilainya meningkat. Okay, nilai harga rumahnya meningkat. Okay. Okay, sorry saya nampak message tu. Okay, capital appreciation tu, so real estate tu awak dapat menjana keuntungan daripada dua. Satu daripada rental income, iaitu duit sewa, ataupun dari segi kedua awak dapat capital appreciation ataupun harga rumah yang pun meningkat. Bila awak jual kelak, awak boleh dapatlah yang pun untungnya. Okay, setakat ada soalan? Hari tu ada banyak sikit teori lah. Okay, yang kedua, kita masuk pada advantage and disadvantages. Okay, saving account tu macam yang saya cakap tadi, nya high liquidity. Apa maksud high liquidity? Bila masa kita dapat duit ya, kita dapat pakai duit ya, kita dapat simpan duit ya. Alright. And then yang pun risiko pun kurang untuk investment, especially saham. Saham sangat-sangatlah tinggi. Kadang-kadang kita pun engkau duit dalamnya RM1. Next time harganya jatuh jadi 50 sen untuk satu unit. So di sini awak dah rugi 50%. Katakan awak invest RM1 tapi awak invest RM1,000. So kalau nya berkurang sebanyak 50%, awak dah rugi RM500. Okay, so that's the risiko about shares lah. Okay, tapi kalau saving nya akan risikonya sangatlah rendah. Okay, sama juga dengan ASB, sangatlah rendah nyampun risiko. Awak confirm dapat 5% lebih, insya-Allah confirm lah. Sebabnya dijamin oleh kerajaan. And then awak kalau punya ruginya akan kurang daripada
Ni awak siapkan negatif. Okey, kalau awak simpan 1,000, awak siapkan dapat tiba-tiba nak ngeluar duit, 900 tinggal, siap dah. Okey, yang sama ada meningkat ataupun akan stay RM1,000. Tapi setakat tu ASB ni pun performance okey lah. Okey, kalau awak nak tengok situ, saya boleh tunjuk situ ASB performance. ASB performance over 5 years. Ada table sih. Okey, tu. Okey, setakat tu alhamdulillah bagusnya konsisten 5%, 5.1%, 5.25, 5.75, 5.75. Macam ni lah. Okey, setakat tu ASB-nya insyaAllah untung lah. Kalau awak nak macam hati-hatilah. Time kita orang dah belajar, mungkin kita orang belum dapat buat keputusan. Tapi bila kita orang dah masuk university, you guys have your own money, okay? Jangan ada duit, lalu nak beli iPhone. Ada duit, lalu nak beli kasut. You guys actually are losing the opportunity cost. Cost yang peluang kalau mana awak letak duitnya dalam investment fund, awak dapat duitnya berganda-ganda, beranak-anak lah. So kawal, control your nafsu. Boleh beli tapi sekadarnya, jangan beli terlalu berlebihan. Okay. Awak orang puji awak ada iPhone pun sehari dua aja pasalnya lupa. Awak berhutang 40,000 untuk majlis perkahwinan. Hati-hati, okay? Hati-hati. Orang akan puji sehari dua. So, and then you guys will suffer for 10 years maybe untuk menguasaikan hutang 40,000 ya. Okay? Hati-hati. Gen Z, yalah. Gen Z tu macam suka gila nak show off. Sedangkan show off tu ataupun ujub ataupun riak tu adalah ataupun takabur. Lebih tepatnya show off tu takabur. Sangat merupakan syirik kecil dalam Islam. Okay? Yes, menunjuk-nunjuk. Merupakan syirik kecil dalam Islam. Alright? So hati-hati. Bukan sekadar kita rugi di akhirat, malah di dunia pun kita rugi. Okay, thank you. Anu Zalia Amanda. Bagus. Kalau awak betul-betul, jagalah. Okay? Alright. Next. Long term, okay, investment. Nya digunakan untuk long term. Okay, kita siapkan guna, kita duit masukkan 1,000 ya. Kita siapkan fikir-fikir balik tentangnya. Kita akan simpannya dalamnya, kelaknya beranak-anak for the use of next 20 years. Okay, mungkin Naufal parentnya ada buat SSPN, parentnya mungkin mencarum mungkin 500 sebulan, 300 sebulan, 1,000 sebulan, I don't know. Tapi parentnya siapa ambil balik duit dia, tapi duit dia beranak-anak. Lastly bila Naufal dah dapat belajar kelak, sambung belajar, okay, alhamdulillahnya dah ada duit. Okay, senang mun katakan beasiswa ya. Kalau dapat beasiswa, dah double dah saya dapat beasiswa juga, dapat SSPN juga. Okay, baguslah macamnya. Macam ni duit beranak. Allah. Okay. Duit beranak tu nya dalam investment account. Alright. Okay. High risk. Cumanya investment tu nya high risk. Maksudnya awak, tapi untuk SSPN nya dah high risk lah sebabnya dijamin oleh kerajaan. Tapi kalau macam awak beli saham, okay, awak boleh expectnya dah risk. Tapi kalau saham, okay, saham barulah high risk. Today awak ada simpan RM1,000, next harinya awak jadi RM2,000. The next day again awak dapat negatif RM500. Aduh, semualah. Okay, high risk. Tapi untuk long term nya akan meningkat lah. Okay, long term memang sehari, 2 bulan, 3 bulan, setahunnya naik turun. Tapi kalau awak simpan lama, cukup lama, long enough, it will yes, bertelur. Okay, nya akan meningkat lah. Okey, tu ialah lama juga tu. Okey, tu ialah contoh pengiraan. Okey, tu barulah matematik yang awak suka kira-kira ialah. Okey, kan awak suka ngira-ngira. Tadi ia teori. Okey, tu ialah matematik yang mengira-ngira. Okey, kita ada dua jenis returns. Returns tu maksudnya pulangan ataupun keuntungan awak lah. Okey, keuntungan. Kalau awak ada buku tu, muka surat 378, bolehlah conteng saya. Keuntungan. Okay. Kalau saving, awak ada simple interest, right? Saving kah, investment kah? Kini tu saya rasa macam kebanyakan compound interest lah, asyik pakai simple interest lagi. Anyhow, kita still belajar. Simple interest tu apa? Maksudnya, awak ada RM100, engkau dalam bank. Okay, bekas tu lah year 1. Okay, year 1, year 2. Okey, katakan awak ada beri awak 5%. Okey, 5% keuntungan. So kalau nya dah lepas setahun, nya akan jadi berapa ringgit? 100
Tulis dalam chat. Tulis dalam chat guys. Guys. Okay, boleh tulis dalam chat. Kalaulah nya persen apa teh nyampun simple interestnya ialah 5%, awak angkat 100. The next year 100 yang menjadi berapa ringgit? 5%. Aduh, 105 ringgit. Bukan. 5% hanya 5 nya akan jadi 105 ringgit saja. Okey. Macam ni saya dapat kira tu ialah tu ialah nyampun formulanya. I tu ialah simple interest. Okey. Total saving ialah P over I. Nya kena tahu lah. Okey. Interest tu sama dengan principal kita tu ialah 100. And then sorry. 100 balik. Okay, interest rate tadi katakan 5% lah. So 0.05. Soalnya 5%. So 0.05 ialah. And then principal ialah RM100 kita tadi. Alright, rate of interest 0.05. Simple interest. Okay, betul lah. Simple interest. Okay, and then time-nya ialah tahun. Time tu ialah tahun tu. Menjawab kepada tahun. Okay, Amanda tu. Okay, katakan setahun lah. So, sorry. Bapa kita pun, bapa untung. Okay, untung kita berapa? Macam ni lah. So, untuk kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat berapa? RM5. Okay. So, total saving ialah principal tambah interest yang tadi. Principal kita ada RM100. Principal tu bukan guru besar. Guru besar ya principal juga. Tapi untuk principal tu ialah modal kita, okey. Modal kita RM100 tambah RM5, jadilah RM105. So ya, year 1 RM105. Year 2 awak akan dapat apa? RM5 juga, nya simple interest, okey. Awak akan dapat RM110. Year 3 awak akan dapat RM115. Ya ialah simple interest, okey. Kalau awak ada muka surat berapa tu? Saya si pasti. Okey, cuba tengok tu. Tu ialah contoh simple interest. Katakan Chin Ha. Siapa Chin Ha? Don't ask me. Ada RM5,000 and then nya dapat simple interest 4% per annum. Okey, so calculate after 4 years. Pengiraannya akan jadi macam tu. Okey, RM5,000 darab 0.04 nya akan jadi dapat 200 setiap tahun lah. 200. So balance at year end pada hujung tahun nya akan dapat RM5,200 pada tahun pertama. Tahun kedua RM5,004, RM5,006, RM5,008. So by the end of 4 years nya akan dapat RM5,008. Ia ialah simple interest. Okay, tapi untuk compound interest, okay. Kalau awak pasal situ nak. Yang pun pengiraannya itu ialah 4% interest nak. Okay, kalau dalam decimal point nya akan jadi 0.04 lah. Okay, nya mengira based on principal asal ya tadi, iaitu RM5,000. Tapi kalau compounding interest, tengok contoh situ Ahmed. Oh, ada Ahmed. Nya ada RM4,000. Okay, nya ada RM3,000. And then interest rate untuk tepat ya tadi ialah 0.07. So at the first year nya akan dapat taklah contoh aja. Okay, nya akan dapat RM3,002. Tapi second year nya pun 0.07 tu bukan dikira based on 3,000, tapi nya dikira based on baki pada tahun lepas, iaitu 3,210. Okey, maksudnya makin untung kan makin rugi? Makin banyak kan makin sikit? Boleh respon dalam chat? Kalau simple interest tadi, nya pun kira ya sentiasa mungkin nombornya lain lah. Okey, katakan 5,000. Okey, saya beri contoh yang samalah 0.04. Pada tahun tu simple interest simple interest. Okey. Pada tahun pertama nya akan jadi 5,200. Pada tahun kedua 5,400. Pada tahun ketiga 5,600. Okey. Tapi kalau nya compounding interest, compounding interest nya akan jadi, katakan kita pakai nombor yang sama, darab 0.04. Pada tahun pertama nya akan jadi 5,200. Pada tahun kedua nya akan jadi tu kena kira baliklah.
Dulu. Ini akan jadi 5,002 darab 0.04. 1.04. 5,002 darab 0.1 lah. Kita termasuk sekali. 1.04. The next year awak akan dapat 5,400. 8. And then the next year lagi awak akan dapat 5,408 darab 1.04. Awak akan dapat 5,600. 5,642. So which one lebih untung? Compounding interest kah ataupun simple interest? Yes, compounding interest. Okay. Nampaklah sia. Okay. Setakat RM8, RM42, RM5. Tunggulah. Mun awak sambungkan kira-kiranya. Tengok. Dekat situ bezanya. Kalau awak compare, nya jadi RM8, betul sih? Dekat situ tambah RM8. Manakala dekat situ bezanya berapa? Tambah RM42 bezanya. Kalau saya kira lagi, okay, saya simak awak pandangan dah terhadap compounding interest lah. Ni tujuh answer. Where is answer? Jom. 5,642. 5,642 darab 1.04. 5867. Okay, kalau situ tak 5,800. Tengok, makin lama, makin banyakkah makin kurangnya pun bezanya. Makin lama, if it's long enough, awak akan dapat 20, katakan 20 tahun nak, mungkin bezanya sangat-sangatlah besar. Apatah lagi kalau modal ataupun prinsipal yang awak engkau bukan 5,000 tapi 50,000. So yang pun beza ya, compounding interest dengan simple interest ya sangat-sangatlah besar. Okay, sangat-sangatlah besar. Alright. So that's compounding interest. Macam ni pengiraannya, iaitu kita mengira setiap tahun kita akan ya simple interest lah. Setiap tahun sama ada 200. Tapi yang tu compounding interest setiap tahun keuntungannya tahun pertama 210, tahun kedua 224, tahun ketiga 240. Okay, makin lama makin banyak lah. Alright, that's the meaning of compounding. Berganda-ganda interest ya. Alright. Untuk pelabur compounding interest ya sangatlah bagus. Okay, beri thumbs up lo. Ni thumbs up stop. Okay. Untuk pelabur yang dapat compounding interest sangatlah bagus. Tapi untuk orang yang berhutang, and then berhutang yang dikira based on compounding interest, beri thumbs down. Okay, sangatlah rugi. Okay. Dan compounding interest untuk penghutang tak selalunya berlaku kepada siapa? Can you guys guess? Can you guys guess? Boleh teka sih. Selalunya compounding interest tak berlaku kepada siapa? Orang berhutang kepada siapa? Bukan Donald Trump. Untuk orang Melayu lah, orang Melayu. Orang Melayu yang kena bukan bank. Bank juga lah, betul. Bank pun sama, compounding interest. Tapi yang sangat malang ialah orang yang berhutang kepada Ahlong. Okey, terdesak mana sekalipun awak mahukan duit, janganlah berpinjam dengan Ahlong sebab interest rate-nya tinggi and then compounding interest rate lagi. Okey, kalau kerajaan tu, kalau bank tu untuk beli rumah okey lah. Kalau awak berebut nak beli rumah, mesti beli rumah awak terpaksa diam, katakan awak dah berkahwin lah. And then macam pasangan tu untuk lelaki lah, awak dah kahwin and then bini awak tak selesa lah diam serumah dengan mak mertua. So it's quite okay lah, decision yang bijak juga lah kalau awak beli rumah walaupun terpaksa loan. Alright. Tapi kalau awak berhutang dengan bank untuk personal loan tu maksudnya bukan kayak beli rumah, bukan pakai beli kereta, tapi pakai contohnya majlis kahwin, ataupun nak beli handbag yang mahal, ataupun nak beli iPhone, ataupun nak beli apa-apa yang nilainya akan meningkat. Contohnya kalau rumah tadi, kalau if I can remind you guys once again, nilai rumah makin lama makin meningkat.
Katakan tahun tu 400,000. Next 5 years, dia jadi 500,000. Okay lah, still okay. Tapi kalau awak beli, katakan awak beli handphone. Hari tu awak beli iPhone lah, katakan harganya berapa? 5,000 kah? Lebih kurang lah, 5,000. The next day, awak nak jualnya jadi harga second hand. Okay, second hand mungkin 4,000, 2,000, 3,000 macam ya. So nafsu ya. Okay, nafsu. Jangan suka gila ikut nak flashy dengan orang. Orang puji pun sekadar sehari dua. Okay. Saya dah beef dengan iPhone user. Okay, saya bukan suka orang iPhone user. Okay. Kadang-kadang orang yang beli iPhone tu sebabnya bekerja sebagai orang yang perlu selalu membuat report. So nya perlu ambil gambar banyak kali. Okay. Nya pergi program tu nya kena ambil gambar. So nya perlu handphone yang bagus, yang nya perlu ambil gambar yang kacak lah. Okay. So untuk saya sangat salut. Saya mengkritik orang yang membeli iPhone kerana keperluan. Tapi mun sekadarnya beli, dah lah pakai pandai pakai WhatsApp, pandai Telegram, YouTube dengan Google. Ya tak pandainya, bukan programming pun, bukannya fotografer pun. Still nak pakai sekadar untuk mendapatkan status dan menunjuk-nunjuk. That one I cannot. Okay, you have I need to remind you of the opportunity cost. Opportunity cost tu apa? Yang tu adalah kalau lah awak simpan dalam investment, awak sepatutnya dapat beranak-anak tu. Okay. Tapi disahkan nafsu awak yang sehari dua ya, awak rugi opportunity cost tu. Okay. Alright, selingan. Kalau saya si mana macamnya awak ya pula, awak boring pula. Okay. Sambung. Tu ialah cara mengira compound interest. Okay. MV tolak. Tu kalau nak kira interest sajalah. Tapi kalau nak kira total value selepas interest dah ditambah, formulanya macam tu aja. Okay. Compounding interest. Okay. Matched value. Alright. Jom kita rungkaikan setiap satu simbol tu maksudnya apa. Principal tu ialah modal ataupun duit pertama yang awak angkat dalamnya. Okay. Rate of interest. Okay. Berapa banyak banknya akan beri awak. Berapa persennya keuntungannya beri. The number of times compound interest given in a year. Apa maksud tu? Okay. Macam yang saya madah tadi nak. ASB nya beri awak pulangan dikira apa? Setahun sekali. Tapi ada fund yang ada fund yang bila awak angkat dalam nya bukan di compound setahun sekali, tapi nya dikira sebagai quarterly. Okay, quarterly ataupun suku tahun, 3 bulan sekali. Setahun 12 bulan, suku tahun 4 bulan kah? Betul lah 3 bulan sekali. Betul lah 3 bulan sekali. Nya akan kira. Okay. Apa contohnya? Saya pun dah lupa, so saya pakai. Give example. Example quarterly compounded fund. Alright. Bukan. Example company investment that has quarterly compounded fund. Si faham bahasanya tu. Saya minta contoh ya. Itulah. Tu. Daily compounding tu dah over gila lah tu. Tapi TNG, yes. Contohnya TNG gula. Sihalah awak carilah kelak. Mungkin bahagian saham lah. I think saham yang berkaitan dengan quarterly ya, okay? Saham tu. Nya high risk tapi yang pun keuntungannya tinggi juga. Alright? Okay. Ialah. Okay. So kalau nya quarterly, berapa nilai N tu? Kalau ASB setahun sekali, so sekali setahun. Kalau quarterly, berapa kali setahun? Bukan 3. Nya 3 bulan sekali. Kalau setahun berapa kali? 4. Yes. Okay. So nilai N nya akan jadi 4. Okay. Kalau nilai
kalaunya compound berkali-kali dalam masa setahunnya jauh lebih menguntungkan berbanding yang setahun sekali lah. Okay. Tapi selalunya benda yang quarterly tu, yes, 12/3. And then yang quarterly tu biasanya company yang high risk lah. Okay. Investment yang risiko tinggi. Yang saya padah 3 ya Tek, salah padah. Ataupun mungkin awak dengar saya madah 3 bulan. 3 bulan sekali. Okay. Okay, and then time tu ialah tahun, dalam unit tahun. Jangan quarterly awak lungkah time tu bulan. Habis awak alu salah kira kelak. Okay. Okay, next investment. Okay, dalam ilmu pelaburan, awak perlu tahu berkaitan dengan ROI juga lah. ROI itu maksudnya total return over initial investment value. Okay. Banyak ni awak oleh and then berbanding dengan investment value-nya. Contohnya, saya dulu engkah duit, tok cerita time saya masih muda-muda dulu lah, muda-muda. Saya engkah duit dalam wahid, okay. Saya engkah RM200 tok pada tahun 2024. And then last-nya menjadi, okay, dulu Wahid ialah salah satu saham. Salah satu app yang awak boleh gunakan untuk beli saham. Okay. Time ya, saya angka RM200. Bukan pelakon. Okay. Lepas 3 bulan, dulu kan saya masih muda-muda nak. Jadi saya sih tahulah rupanya saham tu permainannya perlu tahan lama-lama. Okay. Tahan selama 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun barunya untung. Okay. Time ya, saya dah nangganya sebanyak 4 bulan. Saya dah membiarkannya sebanyak 4 bulan. Lalu nya bukan untung tapi nya menjadi RM195. Rugi. So time saya pun panik. Aduh, rugi. Lalu pun saya pun keluarkan duit saya pada tahun 2024 tapi bulan 8 lah sih salah. Okay, pada bulan April, pada bulan Ogos. So dekat situ saya dah rugi RM5. Okay. And then saya engkah jalan sebagai eksperimen, saya engkah RM50 gig lepas saya. And then saya biarkan RM50 tu pada tahun 2024. Okay. Pada fast forward pada tahun 2026, duit dia menjadi RM69. RM69 betul kan? Sorry, RM65. So, nampak sia-sia, ni ada untung berapa banyak? Tambah sini RM75. Kalau saya explain benda hanya jadi lama kelas kita tu, okay? Okay, so dekat saya dah tambah RM15. Tapi awak jangan, saya rasa situ bersyukur kah ataupun sangat sedih? Can you guess, saya bersyukur kah sedih? Bersyukur. Siapa rasa bersyukur? Angkat tangan. Tadi angkat tangan si Am tu. Angkat tangan. Okay, syukur. Okay. Bersyukur. Jawapannya, saya sebenarnya sangat sedih. Sebab apa? Okay, thank you. Syaifah Putri, your answer is correct. Cuba kita tengok formula ROI itu. Return of investment. Tengok. Asalnya saya total returnnya yang RM65 nak. And then asalnya saya engkah RM50. Okay. Initial investment value. So kalau awak tengok dekat situ, cuba kira lah berapa nilainya. Saya kira secara laju, saya sebenarnya telah mendapat 30% naik. Okay. 30% tambah duit. If only, ada hadis yang ada, syaitan menghasut seseorang apabila nya selalu bercakap tentang kalaulah aku boleh tok. Kalaulah aku boleh tok. Sedangkan benda takdir. Okay. Oh, sorry Fatin Fakira. Okay. Ada satu hadis yang ada. Syaitan toknya mencucuk jarum. Kita asyik bersyukur bila dengan kataan kalau. Okay. If only saya tandah je RM200 ya. Kalaulah saya tambah lagi RM4,000 dalamnya. By the time saya masih ada duit lah. So, ternyata beasiswa masuk. So, kalau saya angkat duit dalam tu, kan katakan saya angkat RM4,000, okay, senang kira RM5,000.
30% ya, hujungnya jadi berapa duit tu sepatutnya? Okay, kalau nya 1000, 30% jadi 1300 darab 5, ini akan jadi 8500 sepatutnya. Sepatutnya saya untung 3500 rahsia leng-leng 2 tahun. You understand or not? Tapi Tam ya, saya masih muda. Okay, saya ada tahu bahawa permainan saham tu melibatkan jangka masa yang panjang. Sampai 2 tahun barulah bendaya meningkat. Ada at some point nak kena awak tanya, Ustaz tak apa hal mau keluarkan duit gila time saatnya harga 195 tok. Sebab apa? At some point duit dia menjadi 167 ringgit tok sih. Saya dah rugi berapa persen? 20 lebih persen dalam tu. That's why bilanya dah naik 195, why not I reduce the loss? Saya kurangkan kerugian and then keluarkan 5 ringgit pun dah okey lah. Rupanya main saham tu mesti jangka masa yang lama. 2 tahun baru nampak hasil. Ada setengah kes 5 tahun, 10 tahun baru nampak hasil. Macam ni lah. So, bila mana awak engkah duit saham tu adalah apabila awak ada duit lebih yang awak mungkin nak dah rasa nak pakai pun untuk keperluan harian awak. Okay? Duit cukup pakai beli iPhone. Yalah. Okay, tapi kalau awak Ustaz, ambil faham. Hello? Yes? Okay, kalau awak first time berinvest dalam saham, jangan pakai duit yang banyak gila sekaligus lah. Okay, make sure awak experience dalam emosi awak. Ya nanti ada dia. Make sure awak experience dalam emosi ya. Awak boleh control si emosi awak bila mana awak nangganya duit dia turun. Adakah awak akan berebut tergesa-gesa mengeluarkan duit dia sehingga awak rugi, ataupun awak akan bersabar dan biarkannya beranak. Yalah, okay. Lagipun time sekitar tahun 2024 ya, time-nya baru kira zaman COVID juga lah lebih kurang. Jadi bukan ada perang ni kah? Saya sih pasti perang apa. So macam saya fikir duit sahamnya akan merugilah time-nya. So saya keluarkan duit, rupanya not always like that lah. Semestinya bila perang berlaku, ahli duit kita turun macam ni lah. Okay, anyhow, best ada cerita-cerita sikit. Okay, and then ialah cara mengira ROI, total return initial investment value lah. Okay, sorry, total return tu bukan RM65 lah, saya salah kira. Tapi ini sebenarnya berapa ringgit? RM15 je. Okay, so RM65 ya total semuanya. Tapi kalau kita nak kira return aja, keuntungan aja, okay, so saya sebenarnya untung hanyalah RM15 sahaja. So that's how you get 30% lah. Alright. Apa yang mempengaruhi ROI? Satunya good economic condition. Nombor 2, stable political situation. Nombor 3, lokasi strategik. Alright. Okay. Saya rasa awak pun dah kepak dengan saya membebel. Jom kita tengok contoh kertas exam. Okay, soalan exam. Okay, which of the following is true about a fixed deposit account? Boleh sih awak letak dalam chat apa contoh fixed deposit. Fixed deposit. Tetap betul. Apa contohnya? ASB kah, Bank Islam kah, apa? Jawapannya ialah ASB dan tabung haji. Macam ni lah. Okay. Yang betulnya NNCIMB tu ataupun saving account tu nya bukan fixed deposit, nya ialah saving account. Okay. Alright. Jawapannya okay. Applicant need to submit a referee who is current. Okay. Yang tu saya minta maaf, saya si cover pada hari tu. Mungkin terpaksa baca di pun buku tu lah. Okay. Yang benar-benar dalam tu lah topik 1 tu. Tapi okay. Tapi okay, next. Saya cover tadi ialah berkaitan dengan real world application, bukan exam gila yang tadi lah saya membebel tadi. Tapi ada sebahagiannya bagus untuk awak, okay? Okay, ada sebahagiannya mencakupi juga berkaitan dengan exam lah. Alright, tengok. Among the following type of saving or investment, which one is risk free? Jawapannya ialah saving account, okay? Duit awak saya akan berkurang, tapi sayangnya inflasi akan memakan duit awak. Sebenarnya, okay.
Real estate boleh jadi sekedar orang penyewa yang mau sewa rumah awak. So awak rugi bayar je bulanan duit dia, tapi sekedar orang nyewa. Okay, nampang bayaran bulanan dia. Shares boleh jadi duit dia berkurang, nilai saham berkurang. Unit trust susah nak rugi sebabnya dijamin oleh kerajaan. Okay, mungkin kecuali unit trust yang bukan dikawal sedia oleh kerajaan lah. Okay, boleh coba jawab practice 1. Kita skip lang na to kalau awak baca dimpun lah, okay? Alright, kita tengok pada berkaitan kira-kira favorite awak, okay? Mr. Wong deposit RM6,000 in the saving account, give simple interest of X annum, okay, for a period of 2 years. Okay, simple interest. Apakah formula simple interest? Apa? Yes, PRT, okay? Principal sama dengan rate of interest darab tahun masa. Okay. Okay, and then per annum, and then total interest obtained for the 2-year period is to. Okay. So bila mana awak jumpa soalan karangan, sebagaimana saya selalu ulang-ulang, apa perlu buat? Awak perlu tulis one by one. To ialah formulanya, apa tulis one by one, apa yang pun step 1 ialah. Okay, P. Apa jawapan P tu dalam soalan tu berapa ringgit? Principal. Bukan 420. 6,000. 6,000 jap. Sekejap dulu. Okay, saya salah tulis formula. Sebenarnya formulanya ialah simple interest sama dengan P darab R darab T. Okay. Okay, simple interest ialah first simple interest ialah nilainya ialah X. Okay. I sama salah. Okay, cuba awak teka. I equal to berapa? Okay, betul. P ialah RM6,000. Dia ialah principal. Bagus. Berapa nilai I? Iaitu 420. yes, 420. Who was that? Faris Irfan kah? Yes. Yes, thank you. Interest rate, berapa untung awak dapat ialah RM420. And then R, berapa rate-nya dalam soalan tu? Bukan. XX. Yes, X. Mantap, Naufal. Rate-nya ialah X, kita perlu cari. And then T. Berapa tahun? 2 tahun. Tu Okay. satu. Yes, very good. Now you just put everything into formula. 4. Sini saya mau tulis tu. Saya tahu. Split over. Cash tu. Okay. So 420 sama dengan RM6,000 darab X darab 2. Okay. Pindah kanan, pindah kiri. Dapatlah X jawapannya. Tu. Okay. 3.5%. Right. Ustaz ataupun teacher kenanya perlu bahagi 100 dekat X tu. Okay, kena dekat situ perlu bahagi 100. Sebab apa? Interest rate dekat situ nya dalam unit peratus, okay, persen. So that's why bila kita letaknya dalam calculation, kita perlu bahagikannya bagi by 100, okay. Jangan buat newbie mistake. Okay, bila mana awak tertinggal 100 tu ialah newbie mistake. Okay, jangan sesekali buat newbie mistake. Okay, sambung soalan yang kedua. William bom. Salah ejaan tu. Bot shares of syarikat Murni RM5,000. And then he sold all his shares for first nya beli RM5,000 and then nya jual semua share-nya dengan harga tu. Okay. After receiving a dividend of calculate return of investment. Okay. Dividen tu apa? Dividen tu ialah bila kita angkat duit dalam syarikat baik kita sagu hati sebagai terima kasih awak angkat duit dalam bank ataupun akaun kami. And then bila awak jual saham awak dapat untung lain lagi. Okay. Dividen lain and then capital gain pun lain lagi. Right. Contoh situ. Yang kita tangkan yang pun calculation. Initial capital ialah RM5,000
And then dividend leng-leng dapat RM185. Oh, sorry. Pindah kanan, pindah kiri. Okay, ya ialah basic algebra. Okay, tapi mungkin awak belum biasa dengan berkaitan dengan yang tu lah. Alright. Let me just show you how the calculation works. Okay. Tok saya pun pola newbie mistake. Okay, jom kita tengok one by one lah. Okay, thank you for asking. Maksudnya awak berterus terang mengatakan bahawa awak perlukan bantuan. Kalau awak simak dah, saya tahu awak perlu explanation. Okay. Okay, jom kita tengok. Macam ni cara pindah kanan, pindah kiri lah. Okay. Okay. First, bila mana kita tok ialah hubungan 6,000 dengan kurungan tok ialah darab, betul sih? Semua tok ialah darab. So, bila pindah ke sebelah, objektif kita ialah kita mau hujungnya x equal to berapa, betul sih? Okay. So, bila x equal to berapa hujungnya, kita perlu pindah-pindah lah. Okay. So dekat situ apa yang perlu buat, 6,000 tu pindah ke sebelah ni akan jadi bahagi 4,200 bahagi 6,000. Okay, kemudian yang darab 2 tu bila pindah sebelah pun ni akan jadi bahagi juga. So ni akan jadi 6,200 darab 2. Macamnya 6,000 darab 2. So maksudnya berganda-ganda bahagi lah. So nilai benda tu secara keseluruhan makin kecil lah. Okay. So tinggallah dekat situ x per 100. And then kita mau single out kan. Kita mau pastikan x ya seorang-seorang. Okay. So x ras itu, and then 100 yang pindah sebelah ni akan jadi 100 darab. Okay. Bilanya sebelah kanan tu kan yang bahagi. Okay. Bila pindah sebelah ni akan jadi opposite, iaitu darab. Darab 420 per 6,000 darab 2. Macam ni lah. So awak akan dapat x equal to, okay, kita tekan calculator. Oh, masalahnya calculator tak simak split view lah. Okay lah. Okay. Yep. Okay, 100 darab. Awak semua cuba juga tulis dekat kalkulator kita orang lah. Sebab saya mendapati ramai yang masih lemah menulis dalam kalkulator. Imagine guys, just tulis kalkulator pun dah salah. Apatah lagi bila nak menjawab soalan ya, that's why kadang-kadang mendapat jawapan yang sangat pelik lah. Okay. Careful, saya mau awak berlatih menulis dalam kalkulator juga. Okay. Okay, so berapa jawapannya? Awak akan dapat x equal to 3.5. Alright. Okay, boleh faham? Fatin Fakira. Awak pakai akaun mak awak nak? Awak siapa? Siapa tak? Fatin Fakira. Hello, Fatin Fakira. Irfan, okay. Faham si awak Irfan? Ni pindah kanan, pindah kiri. Okay. So, unfortunately, benda kita dah belajar pada awal-awal kelas dulu, iaitu algebra. Okay. So, that's why saya tunjukkan kira satu-satu one by one panjang-panjang lah. Sebabnya takut ambil masa. Alright. Kecuali kalau awak tanya, baru saya akan tunjuk. Okay, boleh faham si Irfan? Ini pindah kanan, pindah kiri dia. Okay. Tak lah. Kejap nak pindah kanan, kejap nak pindah kiri. Macam ni lah. Okay. Boleh faham si Irfan? Ataupun mungkin boleh emote kah? Emote sikit. Kah ada yang si faham? Bila faham, okay. Irfan mungkin tengah memproses lah, okay. Okay. Sekejap lah. Okay, mungkin saya just remind balik sikit. 6,000 tu nak pindah ke sebelah.
Nak untuk pindah sebelah, nak jadi bahagi. 2 tu pun bila pindah sebelah, nak jadi bahagi juga lah. Okay. And then 100 tu bila pindah sebelah, nak jadi darab. Sebab pindah bahagi, pindah sebelah jadi darab. Okay. Okay. Okay, anyhow. Kita bergerak selanjutnya. Mesti lama gila. Okay, cuba awak buat praktis. Praktis 2. Okay. Sorry. Belum habis ke cerita dia. Okay, capital gain. Capital gain tu maksudnya apa? Capital berapa banyak awak dapat untung based on modal awak tadi. Okay. Kan yang ada situ, nya beli harga 5,000, nya jual 5,700 setengah. So kita kira je lah. Capital gain-nya ialah 700 setengah. Total return, berapa keuntungan totalnya dapat? Dividen 1,185 tambah dengan capital gain 700 setengah, dapatlah 935. And then kita gunakan formula ROI, iaitu return of investment over initial investment. Darab 100. Dapatlah 18%, 18.7%. Apa maksud capital gain? Capital gain tu ialah senang cerita, okay, ini macam tu lah. Saham tu pada awal-awal dulu, Mr. William beli reganya, katakan tu ada pada tahun sih. Okay, katakan dia beli tu pada tahun 2020. Okay. Bila by the time 2025, harga saham tu yang dia beli sepatutnya 5,000 tu harga saham tu pun menjadi naik harga. Okay. Macam harga rumah juga pandai naik nak. Harga saham pun pandai naik juga. Okay. So capital gain tu apa? Apabila kita kira berapa untungnya oleh situ. Okay. So bila kita kira rupanya dia untung 700 setengah. Dia untung 700 setengah tu lah namanya sebagai capital gain. Okay. Gain tu maksudnya apa? Oleh. Apa yang didapati. Okay. Didapati. Capitalnya apa? Modal. Capitalnya maksudnya modal. Modalnya tu 5,000. Tapi gainnya 700 setengah. Okay. So capital gainnya 500 setengah. 700 setengah. Macam ni lah. Boleh faham? Nafal? Capital gain. Okay. Alright. Maksudnya keuntungan yang didapati oleh nya jual daripada saham yang pun. Okay. Dividen lain ke. Dividen bonus lain. Okay. Saham capital gain lain lagi. Okay. So ROI awak kena tambah semua untung yang anda dapat. Barulah masuk dalam formula. Okay. Coba awak buat soalan tu. I believe I have shared this PDF to your parents. Okay. Kalau awak nak simak rujuk pada skrin tapi mau rujuk pada PDF ya, boleh juga. Okay, coba buat dalam masa 10 minit lah. 10 minit. Bolehlah 10 minit. Tiga setengah kita sambung. Oi, dah siap. Bagus, bagus. Lah, saya akan tanya awak apa jawapan. Oh, pelah semua. Praktis 2 je. Pelah semua. It shouldn't be too hard lah. Okay. Saya akan kasih tahu formula simple interest. I sama dengan PRT. Okay. Tanya jawapan indah. Okay, mau explain sekali boleh. Okay, I itu apa? I itu ialah initial. Okay, ataupun awak tengoklah buku tu, muka surat berapa. 378. 378. Dash tu, yang saya tunjuk. Oh, siapa? Formula refer pada tiga tujuh lapan.
Okay, kalau awak tengok pada skrin, saya ada gunakan dua device. Satu, saya tengah present soalan. Yang kedua, saya present formula lah. Alright? So, senang lah for you guys. Yang saya dah ambil buku, yang tinggal buku di asrama. Sungguh menyedihkan. Cik. Okay. Boleh coba buat 3.5 kita bincang. Four point two. Okay, kelak kita bincang sekali ya. Cuba dulu. Arif Daniel. Alright, good to see you, Arif. Saya ambil kehadiran lo. Eliana Nadia, ada sih? Hadir tidak? Kalau hadir coba respon. Ada, Adam ada, illustration, Ehsan. Okay, bagus, dah siap. Noh adakah dalam tu? Macam saya dah dengar suara ada tak? Noh saya ada dia, ya, Eliana pun saya ada. Okay. Damia Maisarah ada sih? Ada, Amaina ada. Okay, Mushroom. Oh, Mushroom saya ada itu. Itu saya dengar suara ada. Okay, Hafiz. Saya rasa Hafiz ada tadi. Ada lah. Okay, mantap Hafiz.
Okay, Ryan pun ada, Akila Zahira, Ainul Zalia, ada Syarifah, Faris Ahmad. Faris Ahmad ada sih? Ataupun awak pakai akaun bapa awak? Ada. Ada, okay. Thank you Faris. Ashika. Ashika ada sih? Ashika ada sih? Okay, thank you. Aimi ada? Aimi sih ada. Okay. Arif Daniel ada. Fawas ada sih? Fawas dan Amani Zakira. Okay, sih ada. Alright. Jam telah menunjukkan 3. Amani Zakira ada. Alright. Semalam awak adakah Amani? Ada. Cuba chat lah, reply dalam chat lah. Awak ada reply kah? Ada hadir kah semalam? Okay, jam telah menunjukkan. Alright, thank you. Ya kan? Oh, bateri awal. Okay, cas lah. Okay, kita sambung. Si pasti, mungkin si. Okay, jom kita sambung. Okay, apa jawapan nombor 1? Can I ask Amanda? No Hasmi tu siapa? B. Okay, betul sih jawapannya B. Tengok. Praktis 3. Jawapannya praktis 1. Soalan praktis 2. Soalan 1. Okay, betul. Jawapannya B. Right? Jawapannya B. Ada yang mau minta saya kira kasih? Kalau ada, saya macam tu Kalau ada yang minta saya... Kalau ada yang minta saya explain, saya explain, okay, untuk jimat masa. Tapi kalau ada yang nak minta saya explain, tolong bagi tahu, Ustaz, minta explain soalan praktis 2, soalan 1. Contohlah, okay. Okay, sambung. Soalan 2, saya minta Amani Zakira. Oh, Fawas ada. Oh, alright. Fawas. Semalam adakah Fawas? Okay, mantap Arif. As always, you are very slay. Okay, soalan 2. Amani Zakira. Apa jawapan awak? Soalan yang kedua. Rajan. Okay. Kawan awak tu Rajan. Okay, Amani. Apa jawapan nombor 2? Mungkinnya ya offside. Okay, minta orang lain lah. Arif Daniel, coba soalan nombor 2. Okay, mungkin masih connecting. Okay, siapa-siapa ada jawapan soalan nombor 2? Jom. D. Okay, D. Betul sih jawapannya D. Alright, betul. Jawapannya D. Perlukan explanation si. Okay. Soalan nombor 3. Anyone can answer? C. Betul sih jawapannya C. Yang lain pun semua C. Okay, betul. Alright. Saya tepuk tangan sikit lah. B ke C? Nombor 3 C. Salah. Salah dalam tu. Okay, thank you for voicing that one out. Jawapannya C. Yang keempat, apa jawapannya? A. Okay, mantap. Jawapannya A. Okay, ada sih soalan yang perlukan explanation. Soalan 4. Okay, selain daripada soalan 4.
Okay, jom kita terus tengok soalan 4. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bought shares of syarikat SF4. Okay, first nya beli harga 12,000. And then nya jual harga ya. Okay, kita kiranya pun capital gain lah. Capital gain. Cara kiranya ialah 13,280 tolak. Okay, awak akan dapat 1280. Okay, sehingga RM lah stok. Okay, kemudian awak ada he received a total dividend of stock, okay, before he sold his investment. So dividennya tu cara tulis dalam exam je. 580. Okay, calculate his return of investment. Apa yang pun formula tu ROI sama dengan return, total return over initial investment darab 100%. So total return awak ada 1280 tambah 580 per initial investment. Berapa yang kah duit dalam awal-awal? Nofal, saya tanya awak. Ingat apa? Saya tanya sama orang. Bagi benin Siapa? Pak. Bagi benin tu. Dia penin. Cuba nangga soalan tahu betul-betul. First, yang kah duit berapa ringgit dalam syarikat dia? 12,000. 12,000. That is your initial investment. Okay? Kita darab 100%. Tekan kalkulator je lah. Awak akan dapat 15.5%. Okay. Boleh si Nafal kah masih pening-pening? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Next question. Kita masih ada 25 minit. Sempat tak habis tak? Oh, patut. Ya, anak tu. Okay, sial. Apa tujuan KPM kah apa nama topik tu dalam exam tu, dalam syllabus kita orang, ialah apa yang saya telah ceritakan pada sesi pertama tuition kita tadi. Okay, about how to be careful when deciding on your financial. Okay, and then apakah benda-benda ataupun instrumen yang platform yang awak boleh gunakan untuk invest duit awak. Inilah. Okay, now kita tengok. Mr. Rizal wish to purchase a car worth 180,000. He pays a down payment. Down payment tu maksudnya wang pendahuluan ataupun deposit lah. Biasa kita engkah. Okay. Selalunya deposit tu 10% lah, which is 12,800 lah. Okay. And balance, the balance bakinya on credit. Nya untuk bayaran bakinya tu, nya beli secara hutang. Okay, credit. He obtained the loan from a bank that offers a flat interest. Flat interest tu maksudnya simple interest. Rate of 2.5% per annum and a repayment over a repayment period of 9 years. Mark betul untuk statement yang betul, yang salah lah. Okay, why not kita tulis terus kira yang pun formula ya. Okay. Bila simple interest, kita akan gunakan formula. Okay, let me show you. Untuk dalam meeting tak nak. Ni screen sikit lagi. Tu. Pin. Okay. Yang pun apa nama? Formulanya ialah I simple interest sama dengan PRT. Okay. Okay, iaitu simple interest sama dengan PRT. So dalam case stock, berapa nilai I? Ada sih? Boleh tulis dalam chat sih. Berapa nilai I? Si ada. Jawapannya si ada. Nya sedangkah berapa nya untung over 9 years si ada. Okay. Okay, berapa P? Berapa nilai P? Tulis dalam chat lah. Berapa nilai P
Principal. Yes, 128. Principal tu ialah pertama kali yang kali yang berapa. Okay. Okay. Principal tu, kita perlu tolak kira dulu berapa nilai principal tu. Sebab apa? Okay, padam balik tak? Okay. Sebab apa? Principal tu nya dikira based on berapa nya dah buang deposit dia tadi. Okay. So awak kena kira 128,000 tolak 128,000. Sebab pengiraan interest iaitu formula tu awaknya perlu dikira based on berapa nilai yang dikira lah. Bukan based on rega asalnya. So bila nya dah buang dengan bayaran down payment ataupun deposit tadi sebanyak 12,000, awak tolak dulu lah. Okay. So tu, buat tekan calculator lah. Satu, 28,000 tolak 2,000 digunakan sebagai nilai P. Okay. So I sama dengan 115,200. Okay, R. Berapa nilai R? Flat interest rate 2.5. Adakah betul 2.5? Betul, 2.5, tapi cara kita tulis apa? 2.5 per 100. Okay, so that's how you tulis. And then T ialah 9 tahun. Okay, so berapa nilai interestnya? Simple interestnya berapa? Awak akan dapat I sama dengan okay, tak tulis dalam calculator je lah. Darab 115,200 darab 2.5 per 100 darab 9. Ini akan jadi 25,920 ribu. Okay, tu ialah 100,000. Tu ialah ribu je. Puluh ribu je. So kalau kita mau kira total ujungnya kita perlu tambahlah total bayaran. So in the end of the day, total bayaran Encik Rizal perlu membayar 128,000 untuk rega asal tu tambah dengan interestnya 25,000. Totalnya berapa perlu bayar? Tambah 128,000. 1 RM 153,920. So rega asal motosikal kereta atik 128,000. Tapi last Mr. Rizal perlu bayar 153,920 ringgit. Okay, now kita tengok betul ke salah. Mr. Rizal pay 10% of as down payment. Betul lah, memangnya sah-sah madas ya down payment. Macam ni kira 10% tu dengan cara 128,000 tu ialah down paymentnya tadi lah pada. Ni ada pada kasih tu. Allah. Okay, ni ada pada situ down paymentnya tu. Okay. 18 tu. And then untuk rega asalnya, so cara awak tulis 128 darab 100%. Tekan calculator, awak akan dapat 10% lah. Okay. So betul, and then the amount of, tanpa tekan calculator pun awak boleh congak je situ. Tap. Tok tinggal 10 depan tok jadi 1, tok jadi 1. So ni akan jadi bakinya akan jadi 1/10 darab 100%. 10% lah. Okay, congak je lah, jangan pakai calculator selalu gila. Otak jadi slow. Okay, the amount of Mr. Rizal need to pay the bank is... Okay, betul sih tok jawapannya? Salah. Sebab kita dah kira tadi berapa satunya? 153,000. Okay. So jawapannya salah. And then monthly installment. Allah. Macam ni cara mau kira monthly installment.
25 minit je. Okey, relax je. Yang selebihnya kelak awak boleh buat dalam kerja rumah. Okey. Okey, and then macam ni cara mau kira monthly installment. Ada si total bayaran tu nak. Kita bahagi dengan 9 tahun. Tapi 9 tahun dia kita mau dalam unit bulan. Okey. So kita angkat situ 15 monthly installment. Monthly installment. Berapa tak yang pun total 1.3 tiga tolong bagi 9 tahun berapa bulan lebar ni 9 tahun darab berapa bulan 12 pandai. Okey, tekan kalkulator awak akan dapat jawapannya 15390 over 9 darab 12 1425.19. Okey. So, betul ke salah tu? Jawapannya salah. Mr. Rizal's loan balance after 4 years ialah tu. Tak susah sikit lah. Cuba kita tengok contohnya sikit. Okay, loan after 4 years, maksudnya 4 daripada 5 tu tak? Kalau bila bayarkan menjadi tahun nak. Yang nama ada loan, maksudnya baki setelah 4 tahun, maksudnya berbaki, bayaran berbaki ialah 5 tahun, betul sih? So that's why cara kiranya 5/9. 5/9 tahun darab 141. Sini oleh 141 tu. Okay. Sudah kita. Adakah saya salah mengira? Jom kita tengok balik. Apa yang saya salah kira? Betul. Total interest. Betul dah. Cuma bila ditambah tu tak? Bila ditambah tu tak sepatutnya jadi tu. Tu saya salah kira. Okay guys, tu technical sikit tau. Sebab yang saya kira situ tak ialah total bayaran. Okay. Cuma yang soalan minta berapa bayaran yang dibayar kepada bank. Bank tu hanyalah melibatkan bayaran yang dalam bentuk interest. Okay. So interest tu apa yang kan dah bayar 10% deposit tak. 10% deposit tu nya bayar kepada penjual motosikal, bukan bayar kepada bank. Okay. So kini tanya needs to pay to the bank ialah yang di pada situ tak baki daripada selepas nya dah bayar deposit tu tak. Okay. So apa yang kita perlu buat langkah kerjanya ialah kita kira yang tu setelah prinsipal tu tak, iaitu setelahnya bayar kepada bank kepada penjual motosikal 115,200 tambah interest. Okay, 25920. Tu barulah bayaran bank yang sebenar. Okay. Yang tu total bayaran dibayar oleh Encik Rizal. Tu ialah bayaran yang dibayar kepada bank sahaja. Okay. Okay, so bila kita kira loan balance, loan tu hanya dibuat kepada bank, bukan kepada penjual motosikal ya. So kita kira entirely based on berapa banyak baki yang tinggal dengan bank lah macamnya. So situ tu adalah kira total bayaran kepada bank ialah 14120. Jadi loan after 4 years ialah kita kira based on nilai total lah. So 5/9 darab 141 macamnya lah. Okay, boleh faham tak? Untuk macam perlu baca sendiri balik lah untuk ulang balik. Boleh? Okay, alhamdulillah, insyaAllah. Kalau awak si faham, awak cuba untuk baca balik PDF yang saya beritahu lah. Saya dah beri dalam grup parent lah. Okay, last sebelum kita cuti. Sebelum kita bersurai mungkin, cuba buat praktis 3.
Okay, so insya-Allah. Okay, dah awak ada meeting pun awak boleh tanya saya lagi. Cuba buat tu, saya akan suruh awak nyatakan berapa nilai loan kepada bank. So, mesti kira one by one, no? Saya beri masa sampai hello. Hello, Okay. Hai. Boleh ya? Okay. Saya takut hilang suara. Okay. Bila awak jawab saya kelak, saya mau pastikan awak dah ready siap-siap jawapan tu. Saya minta awak loan dengan macam yang tu tadi lah. Principal, berapa amountnya loan dengan bank, total berapa, kemudian monthly installment juga. Okay. Alright, coba buat. Saya pun buat juga terus masa tu.
Oh, saya asyik bercakap. Saya lagi tengah angkat. Thank you, thank you. Okey, 3 minit telah berbaki. Saya mau tanya setiap seorang. Okey, berapakah prinsipal? Dalam soalan tu, berapakah nilai prinsipal? Iaitu berapanya hutang dengan bank setelahnya dah buang deposit? Berapa? Berapa nilai prinsipal? Cuba jawab dalam chat. Boleh kan? 136000. Bukan. Bukan 136000. Yes, 129 RM 129200. Sebab tu lah nilai yang nya pinjam dengan bank. Manakala 6800 tok diberi dengan orang penjual motosikal dia, okey. Yang nya pinjam dengan bank cumalah 129. Tok ialah namanya principal, okey. Okey, now interest. Sekejap, apa kata saya ambil gambar lo? Huh. Okey. Okey, macam ni cara kira prinsipal. Caranya ialah uish, nampak kawan-kawan awak pun gambar. Okey, cara kira prinsipal ialah down paymentnya 6008 lah. Okey. 7 pen. Okey. Okey, down paymentnya 6008. So prinsipalnya adalah bila awak tolak daripada harga asalnya, tolak down payment lah. So awak akan dapat 129,200, right? And then kemudian saya mau tanya, berapa nilai interest daripada bank? Saya mau tanya, yes, betul Nafal. Saya mau tanya kita orang, berapa nilai interest yang bank kenakan kepada Mr. Fazil? Sebelum saya reveal jawapan, saya mau tanya kita orang pula. Apa? 2.25% ialah percentage rate. Okay? Saya mau awak cari nilai I, iaitu yang awak pakai tu. I sama dengan I sama dengan PRT. Berapa nilai I tu? Interest daripada bank tu. 145. Okey, betul. Bukan 5%. Okey. Saya tanya I, iaitu berapa nilai interest yang diberi oleh bank ya. Cara kiranya ialah I equal to PRT. Okey. So I tu ialah P tu based on principle yang kita dah kira atas tu. Okay. And then R ialah rate. Rate barulah 2.25% ataupun 2.25 per 100. Okay. Kemudian darab dengan T iaitu 5 tahun. Okay. So awak akan dapat. Okay, kita beri laluan azan sekejap lah.
Ya. Okey, tu ialah nilai interestnya tu. Okey, total interest daripada bank 14,000 lah. Okey, kemudian total loan. Berapa total loan? Cara kiranya ialah principal tambah interest. Okey. Principal tu adalah 129,000 tambah 14,000, dapatlah 143,735. Okey, kemudian monthly installment. Total loan yang tadi bahagi 5 tahun, right? So, taklah. Okay, now cuba awak tulis jawapan, beri jawapan 1 sampai ABCD ya. Apa jawapan awak? Contoh saya beri 1 betul, 2 salah, 3 betul, 4 salah. Okay, cuba tulis dalam chat apa jawapan awak? Salah, betul-betul salah. Salah, betul-betul salah. 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 Okay, yang lain boleh coba juga. Tak jawapan Nafal. Yang lain coba check. At least 1. Okay. Okay, thank you. Alright, kita tengok. Jawapannya ialah jawapannya ialah jawapan sebenar yang betul. Okay, sementara itu awak tulis jawapan awak dalam ya. Okay. Jawapan yang betul ialah salah, betul, betul, salah. Okay. Alright. Betul. Okay, Raid, Amanda sama dengan Akilah. Betul. Okay, Chun. Nofal pun betul. Akilah. Okay, betul. Okay. Bagus semua. Okay, so ya saya yakin awak pun dah faham. Okay, jam telah menunjukkan 47 minit. Kita tutup
Saya harap ilmu tu bukan sekadar berhenti di matematik, tapi diterjemahkan dalam hidup awak sebenar lah. Okay, be careful with your money, make good decision on your financial. Okay. Kelas tau. Bila ni tu. Kelas saya awak madak lah. Alright. Thank you semua. Oh, best lah. Belum saya kupas isu ya lagi. Money laundering lagi. Cara curi duit. Yeah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Right. Salam Zat, masih Zat. Sama.